Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nudawisyah Ismail, pengacara TV PSS Dimas Channel, ceria berinformasi. Bulan Ramadan adalah anugerah agung dari Allah SWT untuk umat Islam seluruhnya bagi menambah ilmu demi meraih ganjaran dan ketakwaan yang dijanjikan olehnya. Pada hari ini, semua warga SMK Durian Mas berkumpul di Dewan Dimas Perdana bagi meraihkan majlis khatam Al-Quran dan sumbangan Aidilfitri kepada semua murid SMK Durian Mas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sasiah diri yang mulia, berdedikasi dan cintakan ajaran Islam lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Mari sama-sama kita saksikan majlis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر. Kuis Ijak Ramadan, alhamdulillah. Ramai pelajar kita yang dapat menjawab dengan baik. Dan pada hari ini, terima kasih banyak-banyak khususnya unit Bina Insan. Unit Bina Insan di bawah Ustaz Aziz, terima kasih banyak-banyak. Nampaknya tahun ini unit Bina Insan, kita tengok programnya lebih ke depan nak dibandingkan pada tahun lepas. Tahniah unit Bina Insan dan juga Panitia Pendidikan Islam. Terima kasih banyak-banyak dan tahniah. Diharapkan program ini dapat melahirkan umat Islam yang lebih cermelang dunia dan akhirat serta dapat membantu orang lain yang kurang bernasib baik. Sekian sahaja daripada saya melaporkan untuk TV PSS Dimas Channel. Assalamualaikum dan semoga kita berjumpa lagi.